Jadi kemudian saya dan juga ada keluarga yang ada sini ni nak tahu lah di manakah detik-detik mulanya Abang Amin jumpa dengan Soleha ni? Kat pasar malam ke, dalam mimpi ke, tepi jalan ke mana ke? Jumpa dia ke mana? Detik-detik terpandang muka dia tu. Tahun 2018. 2018 saya decide untuk ambil sijil tinggi agama Malaysia. Mahat Ihya Asyari. Oh, dekat Semangga sini lah. Semangga sini. Tu. Kemudian masa tu kami jarang berteduh. Bahkan tak pernah siapa pun. Balik nak tutup muka kan? Nampak kata kan? Takut nak tolong kan? Betul-betul, dia tahu. Kenal dia ni? Macam jual mahal. Kecil-kecil tutup muka nampak kata. Tak nak je. Tapi selama setahun tu Alhamdulillah, selama kami belajar, ada dapat kesimbangan. Tapi tak pernah bertemu siapa lah. Dan pada habis last paper tu yang sebelah ni lah, dia WhatsApp saya. Jadi Soleha bagi lampu hijau lah. Dia yang mula dulu. Dia try dulu. Kalau kita tengok daripada hati, sebenarnya saya suka. Tapi tak terluar orang ada. Tak terluar sebab memang fokus lagi. Yalah, kita macam apa-apa. Betul kan? Baik kita mula nak wanita comel ni kan? Kita pun wanita yang comel kan? Jadi kita takut ada nak kan? Kita ada couple mana-mana pasangan. Nanti kena reject terluka pula. Jadi tak apa lah. Ambil Soleha bagi lampu hijau tu kan cantik lah. Alhamdulillah. Kira hari tu saya tahu satu perjuangan tu. Okey, jadi berapa lama tempoh pengenalan daripada sekolah tu hingga ke detik pernikahan? Saya rasa soalan tu saya berikan kepada Abang. Darah macam mana? Agak berapa lama? Berapa lama tempoh persahabatan tu, pengenalan tu? Ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun? 7 tahun. 7 tahun? Wow, lama lah. Jadi mungkin setahun pertama tu mungkin kena tidur ke? Jadi yang tahun yang kedua? Yang serius tu? Tahun ke mana? Yang ke-6, ke-7? 2022 lah. 2022 tu serius lah. Jadi dia berwasak-wasak lah setiap malam Tidur pun tak lena okey. Jadi alhamdulillah lah masa kekal hingga ke sekarang. Orang di bidang ke Pelamin, insyaAllah sampai ke ibu nyawa lah. Sampai ke syurga lah masa. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi ada satu soalan lagi, ada tak pandangan untuk masa sekarang ataupun ke depan ni, ada nak pergi bulan madu kat mana ke? Family tak ikut lah. Dengan bawa family, pergi ke lah kahwin ke mana ke, ada pandangan? Apa sikit? Tu. Bagi saya, okay. Bagi saya cukup dengan kita ziarah misalnya keluarga terdekat, lelaki dan perempuan. Bagi saya itu cukup bulan madu yang paling bermakna. Untuk kenal-kenal dengan family dah. Okey. Jadi itu resip bajet dah. Tapi macam mana pun pengantin baru kena bawa juga. Pengantin baru ni dia kena pergi juga. Dia kena apa? Ada release tension. Setakat ni segala yang pahit adalah manis. Alhamdulillah. Tak ada yang pahit kan? Setakat ni tak ada tidak. Alhamdulillah, tak ada lagi dah. Okey, baik. Okey, soalan seterusnya, soalan cukup mas untuk Amin Jadi sekarang ni berdua kan. Jadi kemungkinan kami dan juga ahli keluarga ni nak tahu lah ke depan ni. Maklum lah, orang ibu comel ni kan. Nak tahu lah. Orang pakai anak soleh apa kan. Ada tak pandangan? Angan-angan ke 2 ke 4 ke 6 ke 10 ke? Setakat ni tak ada lagi. Tak ada angan lagi lah. 7 tahun tu. Ni dia dah abang apa? Tak ada lagi. Tak ada pun. Jadi orang tu yang tu ikut ketentuan yang lahir je lah. Dia orang kata masuk jalan selamat kan? Selamat lah. Jalan balik kena. Jadi bila jadi apa pun ikut bajet jangan semata baju sukan tu negara. Jadi susah pula lagi. Ikut bajet. Maklum lah ibu comel kan di Kelajar lagi. Okey, baik. Okey, ini saja soalan di sini diberikan saya sikit. Okey, sudah. Soalan pertama. Apa tarikan memahami beliau tadi? Apa tarikan pertama beliau tadi? Teringat ada itu kan? Ada janggut, BIT, kerama ke apa ke? Apa tarikan macam mana yang boleh kita tadi? Calling apa dia? Tinggi ke lampai ke apa kan? Sebab tinggi dah. Kalau orang kenal tinggi lah. Dia suka ketinggian tu. Alhamdulillah lah. Jadi selain daripada tu, soalan ada budi pekerti baik ke?
punya abang ke soft spoken ke apa ke. Ada tak? Ciri-ciri tu tak ada? Tak ada lah kan? Tinggi ke dah? Cakap. Matang lah. Okay, macam buah cukup masak lah kan. Kalau goreng dia cantik lah isi dia kan. Tak mangkak lah macam. Alhamdulillah, jadi macam terang macam pendekat ada tepat lah. Untuk pemilihan tu saja. Okey, soalan cukup lah untuk saya. Jadi sekarang dah bergelar isteri dan suami kan. Jadi kami nak tahu lah miskin ada impian, hasrat hati macam nak membina sebuah keluarga ni kan. Fahami apa impian hati? Cerita sikit bukan fahami ni. Orang yang pergi kerja sama. Apa hasrat hati impian tu? Orang kahwin kan bukan orang kahwin terkahwin ni bisa ada impian. Mesti ada impian. Bukan main pondok-pondok orang kahwin terkahwin. Dia nak hidup. Impian cakap lah. Then bukan segala lah. Ingat tu lah. Jadi yang penting kesetiaan tu. Lepas ni jangan main mata lah. Dah comel-comel ni jaga oleh-oleh. Biar mata kekal ke hidup orang lah. Okey, jadi tu saya soalan untuk kami dan saudara. Jadi saya juga ahli keluarga mengucapkan selamat pengantin baru. Mudah-mudahan kita kekal bahagia hingga ke akhir hayat lah. Jika ada apa masalah, bawa bincang dialog dengan gaduh-gaduh kan. Baru zaman sekarang ni zaman moden. Dunia dah maju pun dah, zaman dah berubah. Bekas pun dah mahal lah ni. Jadi jabaran tu main berbagai arah lah. Jadi minta bawa bersabar dan minta kesetiaan tu mesti ada lah nanti. Okey, ini selamat pengantin baru dan selamat pulang ada. Terima kasih. Terima kasih.